Hai, Muaz balik di sini. Apa khabar? Tak balas? Tak apa. So, hari ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana untuk menggunakan handphone Android anda sebagai portable Wi-Fi hotspot. So, apakah itu portable Wi-Fi hotspot? Jika handphone anda, Android anda mempunyai akses internet, anda boleh menggunakan portable Wi-Fi hotspot untuk memancarkan Wi-Fi. So, dengan memancarkan Wi-Fi, device lain, tak kisahlah handphone apa ataupun tablet ke, boleh connect direct kepada handphone anda dan akan mengakses menggunakan internet anda. Jadi handphone apa yang boleh digunakan? Tidak kisahlah jika anda pakai Samsung ke, HTC ke, Huawei ke, Oppo ke, apa sahaja asalkan ia menggunakan OS daripada Android. So, tanpa melengahkan masa, mari gunakan. Okey, mari kita mulakan tutorial untuk hari ini. Pertama sekali anda perlu memastikan internet anda on, kemudian anda perlu masuk ke setting. Di dalam setting di bawah option wireless and network, anda perlu tekan more. Kemudian anda akan nampak option untuk tethering and portable hotspot. Tekan, kemudian portable Wi-Fi hotspot tekan dan anda akan masuk kepada option untuk on ataupun off portable Wi-Fi hotspot anda. Jadi sebelum anda on portable Wi-Fi hotspot anda perlu membuat sedikit setup. So anda tekan setup. Di sini anda boleh letakkan network SSID anda. Apakah nama untuk Wi-Fi anda? So di sini saya letak nama saya apa tengok-tengok. So kemudian password. Password ini sebagai security supaya tiada device lain selain device anda yang connect kepada phone anda. So ini akan mengelakkan supaya diorang menggunakan internet secara percuma. Alright, jadi kemudian kita save. After save kita boleh tekan on. So dengan ini device lain boleh mula connect kepada Wi-Fi hotspot bagi handphone ini. So handphone ini telah memancarkan Wi-Fi hotspot. So jika anda mempunyai device lebih daripada satu dan anda tidak perlu lagi untuk melanggan dua pelan internet dalam satu masa. So hanya dengan satu pelan internet anda boleh connect kepada dua device tersebut ataupun lebih. Jadi itu saja tutorial untuk hari ini. Terima kasih. Jika ada sebarang pertanyaan boleh komen di bawah. Sekian. Terima kasih.